Kalau tak dia dah jadi tu lah. Okey, so sekarang ni kalau korang tengok daripada kaki dia tu, dia dah start macam dia terbakar tau. Dia terbakar tu memang berpunca daripada connection dia. Sebab apa Siki buat benda-benda macam ni? Sebab Siki risaukan daripada shot-shot macam ni bang, dia boleh menyebabkan kebakaran kereta. Siki bagi salah satu sebab yang kereta terbakar, yang korang tengok dekat TV, dekat mana-mana media sosial, biasanya terbakar ni, biasanya dia akan terbakar dekat fuse box. Sama ada fuse box depan ataupun fuse box dalam. Akan ada bau hangit lah. So dalam kes macam ni, dia melibatkan macam isu short circuit. Dia macam misfire tau, api tu. Dia macam, dia kena tak kena tau. Dia bila wire ni panas, fuse box yang plastik tu, dia akan jadi mencair. Ada cair. So dia lama-lama dia boleh keluar api. Dia keluar api. Keluar api tu yang jadi bau asap dalam kereta tu. Hati-hati, tak kira dekat sini ataupun kat sana. So sekarang ni sikit nak